Baiklah, saya akan berjaya. Kali ini pasti berhasil. Hai semua, saya Leslie. Baiklah, adakah ia akan berjaya? Ayo, itik. Ya, ia bertukar menjadi coklat. Betapa hebatnya. Dan saya perlu mengeringkan rambut saya. Saya ada janji temu. Hello semua. Nama saya Melissa. Saya cantik. Oh, ini pengering rambut. Baiklah, Melissa, berhenti. Ini adalah perkembangan baru saya. Rambut saya. Adakah ia diperbuat daripada coklat? Ini agak teruk. Betulkannya sekarang? Oh, apa yang sedang berlaku? Saya tak faham. Saya tak tahu. Oh, tidak mungkin. Apa? Di mana kita? Saya rasa ini satu cabaran. Wah, kita ada mahkota. Cantiknya. Bagaimana dengan kamu, Melissa? Dan saya ada mahkota. Saya suka. Punyaku nampak seperti ia nyata. Dan milikmu, Melissa. Wow, ia diperbuat daripada coklat. Lihatlah sendiri. Lihat, coklat mengalir di dahi awak. Apa? Oh, tak mungkin. Tetapi saya boleh memakannya. Sedapnya. Saya suka. Yum, Leslie. Tinggalkan saya. Saya akan makan semuanya. Giliran awak. Baiklah, mari cuba pakai mahkota ini. Saya sudah jadi putri dan pakaian ini sesuai dengan saya. Saya seorang gadis yang cantik. Apa pendapat awak, Melissa? Adakah saya kelihatan cantik? Ya, berikan kepada saya. Saya juga mahu menjadi putri. Oh, ia cantik. Hei, kembalikan Melissa. Itu milik saya. Siapa itu? Putra sebenar? Saya tidak percaya mata saya. Betapa indahnya. Oh, tak mungkin. Dia menjijikkan. Siapa yang mahu jadi putri saya? Tidak, saya tak mahu jadi putri. Apa? Tidak. Jangan fikirkan pun. Yang mana satu antara kamu akan menjadi puteriku? Oh, kamu. Tidak pernah dalam hidupku. Lebih baik aku pecahkan mahkota ini. Apa? Serius? Oh, saya pergi. Kamu tak tahu apa yang kamu terlepas. Mari kita lihat apa yang kita ada kali ini. Alat kawalan jauh. Wah, saya ada versi coklat. Saya akan makan semuanya. Kamu semua, ia sangat sedap. Saya suka. Serius? Bagaimana dengan saya? Untuk apa sebenarnya? Leslie, apa yang salah dengan kamu? Dia beku. Bagaimana dengan butang ini? Betapa menarik. Oh. Saya rasa saya boleh ambil coklat Leslie. Jangan marah. Saya ada idea. Dan sekarang ia kembali seperti dulu. Boleh saya rasa dulu? Sedap. Saya suka coklat. Sedap.
Ya, sangat sedap. Sekarang berikan kepada saya. Saya mahu pinggan juga. Wah, ia berfungsi. Aduh, saya rasa saya keterlaluan sedikit. Dan sekali lagi, oh tidak, dia terlalu muda. Apa yang telah saya lakukan? Oh, kamu perlu membesar. Leslie, kamu gila. Ya, hampir sampai. Ia hanya membawa masalah kepada saya. Apa itu? Mikrofon? Menarik. Betapa hebat. Saya suka menyanyi. Adakah ia bagus? Kedengaran menjijikkan. Hentikan! Ini terlalu banyak, Melissa. Tidak mungkin. Nyanyian kamu yang teruk sedang merosakkan segalanya. Malah mikrofon kamu. Yes. Baiklah, ini yang terbaik. Ayo, jangan bersedih. Ya, awak betul. Ia memang sedap. Bagus. Saya suka kesunyian. Mari lihat apa yang boleh saya lakukan dengan mikrofon ini. Wah, adakah saya menjadi penyanyi K-pop? Betulkah? Melissa tergila-gila dengan saya. Dia peminat besar. Ah, betapa terang. Oh, syaitan. Selamatkan saya. Serius? Saya akan cuba menyanyi. Bagaimana jika nyanyian saya memusnahkannya? Ia tidak berfungsi. Saya bukan pemburu syaitan sebenar. Oh, tolonglah. Melissa, vokal kamu sangat teruk. Ia pasti akan berkesan. Baiklah. Mari kita pergi. Saya melakukannya. Oh, ya. Oh, telinga saya. Saya rasa tidak enak. Saya akan kembali. So get off that high horse and beat it. Ya, ia berjaya. Leslie, datang sini. Terima kasih. Apa itu? Telur coklat? Saya mahu mencubanya secepat mungkin. Oh, agak sukar untuk menggigit. Coklat ini mungkin terlalu tebal. Saya hanya boleh meninggalkan calar. Kemudian saya akan memecahkannya. Tidak berjaya. Oh ya, banyak gula-gula di dalam. Saya boleh makan semuanya sekali. Hebat. Tunggu, ada idea. Saya akan letakkan semua gula-gula dalam separuh telur. Ia akan lebih mudah untuk saya makan. Tunggu, Leslie. Apa yang kamu buat? Saya cuba mengira semuanya. Wah, adakah ini labubu? Betapa hebatnya. Saya suka labubu. Ia sangat comel. Apa? Tidak! Ia makan telefon saya! Ia raksasa! Oh. Saya ada berita buruk. Dia akan makan semua makanan kamu. Apa? Tidak. Beraninya kamu. Saya tidak akan benarkan. Oh, dia jadi sangat marah. Dia memang tidak gembira. Dia akan menyerang kita. Tunggu, ada idea. Oh ya, kamu sudah tertangkap. Melissa, saya dapat dia. Bagus, masukkan ke dalam beg galas. Saya rasa ia berjaya. Saya memegangnya. Sekarang dalam kotak, menutupnya. Oh, itu memang lebih baik.
membalut rantai di sekeliling. Wah, saya rasa kita berjaya. Tidak mungkin. Tunggu. Leslie, labubu bebas dan ia sangat marah. Tidak. Kawan-kawan, pastikan untuk suka video ini. Tinggalkan komen di bawah dan jangan lupa untuk melanggan saluran kami. Jumpa lagi. Selamat tinggal.